Ada yang merasakan, sudahlah, kan, aku semayang, aku puasa, aku baca Quran, aku sedekah, pun kau uji juga aku. Kan? Kalau begitu sudahlah, aku tak nak semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hidup kita dekat dunia ni dan bahkan pada bulan Ramadan mengingatkan kita bahawasanya dunia ini adalah tempat ujian. Sepanjang Ramadan kita dilatih untuk menghadapi pelbagai ujian. Ada sahaja ujian yang kita hadapi, sama ada ujian berbentuk fizikal dan lebih-lebih lagi ujian berbentuk jiwa kita, hati kita. Bagaimana kita mentaati perintah Allah, kita berusaha untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini, meninggalkan segala macam nafsu dan kesenangan kita, keseronokan kita, rehat kita dan sebagainya, semata-mata untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, ramai yang mengatakan hidup ini keras. Banyak sangat ujian. Ujian yang dihadapi pula bertali arus. Macam tak ada pernah berhenti. Hari ini ujian lain, esok ujian lain lagi, lusa ujian lagi. Ada sahaja ujian demi ujian yang menimpa kita. Sampai ada yang hendak berputus asa. Ada yang merasakan, sudahlah, kan, aku semayang, aku puasa, aku baca Quran, aku sedekah, pun kau uji juga aku. Kan? Kalau begitu sudahlah, aku tak nak semayang, aku tak nak baca Quran dan sebagainya. Ada yang berkata begitu. Apa sebabnya? Kerana kita lupa ujian demi ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, sebenar-benarnya ia adalah salah satu daripada sir, daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang. Allah Ta'ala yang rahmatnya tidak bertepi, rahmat kasih sayang Allah yang lebih luas daripada azabnya. Rahsia-rahsia Allah SWT ini tidak kita ketahui, dan salah satu daripada bukti bahawasanya ia adalah satu dialog yang biasa, yang mana bila ditimpa ujian demi ujian, kita selalu terfikir, ya Allah, bilalah ujian ini nak habis. Dalam Al-Quran contohnya, dalam suratul Baqarah, Allah SWT menceritakan, dan Allah Ta'ala bertanya kepada kita untuk kita berfikir, am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kalian menyangka kalian dapat masuk ke dalam syurga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum lagi kalian diuji, belum lagi kalian ditimpa seperti mana apa yang menimpa orang-orang yang sebelum daripada kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna nasrallahi qarib. Mereka diuji dengan pelbagai ujian, mereka ditimpa kepapaan, massathumul ba'sa wad-dharra, dan juga segala macam penyakit. Mereka ditimpa wazulzilu, mereka digoncangkan dengan ancaman-ancaman daripada musuh dan sebagainya. Dan apabila mereka diuji dan diuji itu, sampailah Rasul mereka dan orang yang beriman bersama dengannya mengatakan apa? Ya Allah, bila apa? Mata nasrullah, bilakah pertolongan daripada Allah? Maka Allah Ta'ala menjawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala itu dekat. Dekat je pertolongan Allah. Ya betul, mungkin kita rasakan macam dah lama dah, tak habis-habis pun tetap ada ujian demi ujian. Kita kena ingat pertolongan Allah Ta'ala itu dekat. Dan satu perkara Allah Ta'ala sebutkan di awal ayat tadi adalah masuk ke dalam syurga. Cuba kita bayangkan, cuba kita bandingkan, kita kirakan. Di dunia ni, walau bagaimanapun ujian itu, berapa lama pun ujian itu,
Sama ada Allah Ta'ala kurniakan pertolongan itu di dunia, maka ujian itu cuma sekejap sahaja, ataupun Allah balas kita di akhirat nanti. Maka kita akan terfikir balik di akhirat nanti, betapa sekejapnya sebenarnya ujian itu, betapa sebentar saja ujian itu. Bahkan apabila kita dapat masuk ke dalam syurga, mudah-mudahan Allah kurniakan kita, rezekikan kita semua dan keluarga kita juga, semuanya Allah Ta'ala kurniakan dapat masuk ke dalam syurga. Bila kita dah masuk ke dalam syurga, ujian-ujian yang dekat dunia tu kita dah lupa dah. Dalam sebuah hadis ditanya kepada penduduk syurga yang menghadapi ke segala macam kesulitan di dunia dulu, ditanya kepada mereka, kau pernah dapat susah dulu? Dia jawab, mana ada, tak ada, tak pernah susah. Tak rasa dah tak ingat dah susah dekat dunia, dah tak ingat dah segala macam ujian dekat dunia itu. Apabila seketika sahaja kita berada di dalam syurga, maka bayangkanlah, sebenar-benarnya ujian demi ujian yang menimpa kita ini sekejap sahaja tempohnya, tak lama kan? This time, masa ini akan shall pass, dia akan berlalu juga. Masa ini akan berlaku, hadzal waqt sayamdi, waktu ini akan berlalu. Sama ada gembira ataupun susah, ujian senang ataupun ujian sukar, semua itu akan berlalu. Dia tak ada satu ujian yang selama-lamanya. Dan kata para ulama juga, inilah yang dipanggil sebagai hikmah. Kan kita biasa dengar ada hikmah di sebalik ujian, ada hikmah di sebalik ujian. Dan disebutkan juga al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang kehilangan orang yang beriman. Di mana pun mereka mendapati, maka mereka lah yang paling layak. Maka adanya hikmah, pasti adanya hikmah. Kerana Allah Ta'ala itu alimun hakim. Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha bijaksana. Hakim, Allah Ta'ala pasti tahu apakah hikmah-hikmah di sebalik apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Oleh kerana itulah, maka kita sebutkan Alhamdulillah tanpa mengira apa pun. Ataupun kita sebutkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Segala puji bagi Allah. Tak ada yang kurang pada Allah. Tak ada yang tersilap pada perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memanglah kadang-kadang ujian-ujian itu berat. Ada ujian-ujian yang mungkin kita tak sabar, ataupun kita rasa nak bertanya, why me, contohnya, ya Allah kenapa aku. Mungkin ada timbul-timbul perasaan begitu. Maka hadirkanlah dalam hati, rasakanlah Alhamdulillah, redalah. Dan kalau kita perhatikanlah contoh Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kan diuji. Nabi Musa itu diuji dengan pelbagai perkara yang menyentak mindanya. Kena tanya ni, kan, macam mana ni? Kenapa kapal elok-elok ni kita pergi lubangkan? Dan kenapa pula kita tak minta je upah pada kampung yang kedekut ni? Kita dah tolong tegakkan tembok tu, memang tolong je lah. Kenapa pula boleh bunuh budak ni dan sebagainya? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa itu diuji dengan pelbagai ujian, dan akhirnya Nabi Musa terbuka mulutnya, bertanya dan bertanya. Akhirnya Nabi Khidir menerangkan satu persatu. Kata para ulama tafsir, kalaulah Nabi Musa bertahan lagi, nescaya baginda akan dapat lagi banyak lagi rahsia daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebenarnya banyak perkara yang mana kita sebenarnya tidak tahu. Kita tak tahu. Rupa-rupanya yang kita sangkakan buruk itu rupanya baik. Yang Nabi Musa sangkakan perkara itu buruk, rupa-rupanya baik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kan kita nampak hikmahnya selepas beberapa saat saja. Kadang-kadang ada perkara yang kita tak suka berlaku, kita nampak hikmahnya selepas beberapa minit. Kadang-kadang selepas beberapa jam. Kadang-kadang lepas 20-30 tahun baru kita nampak hikmahnya. Baru kita sedar, oh Allah selamatkan aku rupanya. Kenapa Allah Ta'ala uji aku macam tu 20 tahun lepas? 20 tahun lepas aku tak nampak, ya Allah. Tapi sekarang aku nampak. Dan ada kemungkinan, ada perkara-perkara yang mana kita tak nampak hikmahnya sampailah apabila kita berada di dalam syurga nanti. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada perkara-perkara yang engkau tak suka, engkau benci, tetapi ia baik untuk kalian.
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada perkara-perkara yang engkau suka, yang kau rasa itulah yang baik untuk engkau. Kau rasa bagus untuk engkau. Wa huwa syarrul lakum. Tetapi ia adalah buruk untuk kalian. Dan ayat itu Allah Ta'ala tutup, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Allah remind kita, ingatkan kita yang sebenarnya Allah yang maha mengetahui, engkau tak tahu. Jadi kalau dalam keadaan kita sedar yang kita tidak tahu, maka kita akan lebih mudah untuk menerima dan kita akan mudah untuk bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan sia-sia, tidak akan rugi. Bahkan kita akan lebih mudah untuk menerima dan menenangkan jiwa kita. Sampai ada orang kata beginilah, dia kata kalau saya terima ke saya tak terima ke, ujian tetap datang. Tapi kalau saya terima, saya dapat pahala, saya dapat ketenangan jiwa. Kalau saya tak terima, pahala pun tak dapat, tenang pun tak dapat, ujian tetap sama. Beza antara orang yang menerima dengan orang yang tak menerima. Beza dengan orang yang melihat hikmah dan meyakini adanya hikmah dengan orang yang tidak meyakini hikmah itu ada. Jadi kalaulah kita selalu ingatkan diri kita, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala maha mengetahui, korang tak tahu. Korang tu maknanya aku jugalah. Maknanya Allah tahu, aku tak tahu. Allah tahu, aku tak tahu. Jadi apa pun yang berlaku dalam hidup kita ni, bila kita diuji, kita kena ingat ini adalah rahsia Allah SWT. Allah tahu, aku tak tahu. Ada dah tu Allah Ta'ala nak selamatkan kita. Pernah tak kita bawa kereta, kenderaan kita, tiba-tiba ada gangguan. Mungkin ada kenderaan lain yang bawa dengan perlahan, mungkin ada gangguan-gangguan yang lain. Sekali tiba-tiba di hadapan tu saja rupanya ada kemalangan dan sebagainya. Waktu tu terus kita terfikir, ya Allah, Allah selamatkan aku daripada kemalangan tu. Allah selamatkan aku. Rupa-rupanya yang aku diuji sekejap tadi ni, yang aku geram, yang aku marah, mungkin aku marah anak aku, mungkin aku marah driver lain, mungkin aku marah jalan berlubang dan macam-macam lah. Semua benda kita marah, kita mengamuk, kita cakap apa. Rupa-rupanya yang kita marah-marahkan tadi tu, semua itu yang menyelamatkan kita daripada musibah yang jauh lagi besar di hadapan kita. Allah maha mengetahui, kita tidak mengetahui. Maka ketika itu kita akan mudah lebih sabar dan kita akan lebih tenang menghadapi apa jua keadaan. Ini antara kuncinya. Ini adalah rahsia yang ada pada para salihin, khususnya Sayyidus Salihin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketenangan baginda kerana sangka baiknya baginda kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa begitu. Para sahabat, para tabi'in, kita perhatikan bagaimana para sahabat dan para tabi'in boleh hidup dengan penuh ketenangan kerana sangka baiknya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka mengetahui bahawasanya apa juga yang berlaku, sama ada ujian kesenangan ataupun ujian kesusahan, ujian yang berbentuk apa sekalipun dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala maha mengetahui apa hikmah dia. Kenapa Allah uji aku dengan kesenangan sekarang ini? Allah Ta'ala maha mengetahui hikmahnya. Kenapa Allah Ta'ala uji aku dengan kesusahan, dengan penyakit, dengan kesengsaraan, dengan kepayahan yang pelbagai? Allah maha mengetahui dan Allah pasti akan membalasnya di akhirat nanti. Takkan ada satu pun yang merungsingkan kepala seorang anak Adam, melainkan diampunkan dosa-dosanya dan akan dibalas di akhirat nanti dengan sebesar-besar balasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita lulus dalam ujian ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga kita di kalangan orang yang tenang, yakin, sabar dan selalu bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.